Azri, tadi cikgu suruh buat latihan yang mana? Aku dengar tapi aku macam tak berapa faham lah. Aku rasa cikgu suruh buat latihan dalam buku tulis. Latihan? Latihan yang mana? Latihan biasa ke latihan tambahan ni? Cuba kau ingat balik apa yang cikgu cakap kat depan tadi. Aku ingat cikgu sebut muka surat, tapi aku lupa lah nombor berapa. Aku rasa muka surat 10 lah. Surat 10? Surat 10 kena jawab semua ke? Ni ada banyak lah soalan dia. Takkanlah. Aku rasa semualah. Semua? Takkanlah semua. Letih lah macam ni, aku takut salah buat lah. Baru aku ingat. Cikgu ada cakap pilih tadi. Pilih? Pilih apa? Aku tak pasti. Aku baru ingat. Cikgu ada cakap buat 2 soalan dulu. Aku rasa soalan nombor 1 dan nombor 2 lah cikgu cakap tadi. Betul lah tu. Kan? Kalau siap, baru cikgu suruh buat soalan yang lain. Betul tak? Oh, sekarang aku ingat. Tadi aku rasa cikgu ada sebut pilih soalan 1 atau soalan 2. Betul lah tu. Kan? Aku rasa betul lah, sebab bila kita buat soalan 2, cikgu suruh jawab yang lain tu kalau setelah siap. Betul kan? Okey, jom kita buat dulu.